Bismillahirrahmanirrahim. Adapun niat. Situ lah. Semalam gapo belum pada hak ni sikit tu. Ngadak kiblat. Menutup orang. Nak us penuh dia 3 belaka. Adapun niat, yakni niat semaya tu. Maka kesempurnaan itu kesempurnaan niat. Nak wi penuh niat tu. Nak wi molek niat 3 perkara. 3 perkara. Nak wi sempurna niat. Kalau niat hak istilah syarak tu dia kata hak kita duk niat saja aku semaya lepas tu mengerik 3 rakaat tu. Tu niat. Lepas tu nak wi sempurna tu. Nak wis penuh niat masuk semaya tu dia kata 3. Pertama, bahawa engkau ketahui apa semaya yang engkau dirikan. Maya gapo ni kita nak maya ni? We ingat ni tak apa, kita buat kerja boleh. Mari nak maya ngorek. Masa nak niat tu we tahu dah. Saja aku semaya pada ngorek je tahu dah. Kamu bawa maya kerak aku niat maya apa ni? Dia nak maya gapo ni? Orang tua-tua hak nanya ah. Anak cucu suruh maya nak maya apa ni? Artinya dia tak tahu. Ni kita siap dah. Tua tangga jak dumuh siap dah. Nak pergi maya ngorek, nak pergi maya esok, nak pergi maya subuh. We tahu. Semaya gapo hak kita niat. So, ni tak apa mudah yak ni. Tak tahu atas maya gapo ni dulu. Dan keduanya bahawa engkau ketahui bahawa seengkau berdiri di antara hadapan Tuhanmu. Kita berasa di hati bahawa kita ni berdiri di hadapan Tuhan. Yakni seolah-olah Tuhan duk dapat walaupun Tuhan tak bertepat. Kamu duk iktikad Tuhan duk cokoh dapat jatuh kamu. Jangan iktikad itulah. Tapi seolah-olah Tuhan duk dapat, seolah kita duk dapat dengan Tuhan. Supaya kita duk dapat dengan Ayub Nak garu kata tak kamu. Ya, kemah kau. Orang nak rak niya dah, masuk ke Allah. Oh tak ada gerak pun masuk ke Allah dia tak wani. Dapat raja tara tu. Pada dapat Tuhan. Pak Tuhan tahu zahir, tahu batin. Kalau kita duk di dapat raja tak, raja tahu zahir ya. Tengok kaki kita kena gedak, jaga tangan kita hala kena gedak. Mata kita kelip kena gedak. Dalam hati dia tak tahu. Tapi Tuhan ni tahu zahir batin. Bila nak semaya, we berasa seolah-olah Tuhan di hadapan. Walaupun Tuhan tak tepat. Wasa itu. Nak we jadi kita tu wasa besar ke Tuhan. Wasa hina kita, tak gamuk, malu nak buat benda-benda yang tak munasabah. Nak buat budak tadika tu malu kita. Tak tadika tak apa, gogang. Dia budak. Ketua dah ajar gitu. Dia budak. Nah. Lepas tu wasa hebat ke Tuhan, wasa gerung lah kita nak buat benda-benda tak juru, nak buah, nak gura, nak gapa, tak gamuk lah kita. Tak gamuk. Muka tak payah Tuhan. Lagi tak payah orang kedai pun kita takut bercakap, malu bercakap dah. Ni dah semaya wasa seolah-olah Tuhan tak ada. Kalau Tuhan tak pada. Itu lagu tu tak sih. Di hadapan Tuhanmu. Dan ia Tuhan tu melihat akan dikau. Awi berasa tak Tuhan tu lihat kita. Tuhan lihat kita, Tuhan dengar kita, Tuhan tahu kita awi berasa. Tak gamuklah. Maka engkau berdiri dengan hebat. Dengan wasa hebat, wasa besar ke Tuhan. Wasa besar ke Tuhan. Dan sakinah, tenang. Diri dia tu tak ada ngongak-ngongak langsung dak lah. Tenang. Ning nampak je diri maya. Ingat Tuhan sungguh. Tak ada atas maya ni ingat ke manusia dak. Dan ketiga, bahawa engkau mengetahui bahwasanya ia Tuhan mengetahui akan barang di dalam hatimu. Kita ingat kata Tuhan ni tahu bagai dalam hati ku duk niat gapo. Tuhan nak maya dah tapi dalam hati duk ingat kok tu ingat kok ni. Malu tak Tuhan? Malu, Tuhan tahu.
Kalau manusia yang tak tahu kita ada niat ke mana. Tapi Tuhan tahu. Bila kita ada niat tak molek, wasa malah, wasa kemuh, wasa taksir, maya tu, malu Tuhan lah. Tuhan tahu. Orang tak apa tak tahu. Kita pun reti tengok, reti kata Tuhan ni dia tahu bagai dalam hati mung. Lepas tu, bila kita malulah. Mana buat kan? Bahawa kita nak pergi maya, bagai dalam hati kita banyak. Duk fikir, kau tu fikir, kau ni ingat, kau tu ingat, kau ni. Maka selesaikan olehmu. Selesai. Wisiak, wisudah. Jangan ada di hati. Itu selesai. Wisudah dulu. Habis dulu. Daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Daripada nak buat gaduh dengan kerjaan dunia. Lama tu nak pergi maya. Ya lah. Ya ni lembu pun lucu ni. Air lembu apa? Bunyi dia mau naik war lah. Aku pun nak naik war ni. Tu tak kena lagi lah. Tu tak kena ni. Bunyi kata bola masuk dah ni. Kita baru simpan nak takbir bola masuk tengah jalan ni. Sudah. Tak ada tengok lah. Nampak. Jadi duk mikir kerjaan dunia tu. Tuhan tahu. Malu kita. Tapi oleh kerana kita ni orang tak erti, dia tak malu. Bahawa kita nak berak kecil. Kita tak tahu atau orang duduk di sungai di sana, dia duduk nusuk. Selok. Kerana tak malu. Kita tak tahu atau orang dapat kita. Cuba kita tahu atau orang duduk kelih kita, dah kita selok. Selok tak? Tak, kita malu. Malu. Habis tu katung ni hajar nak tu dia tak ada kain dia belanja. Nak lalu ke orang. Dia tak pekuk. Dia kata yang pekuk muka. Pekuk muka tak malu, tak nampak. Kita tak nampak tahu orang tu nampak kita. Katung hajar. Tu lah. Kita tak tahu kata orang tak kelih kita. Maka tak malu lah kita. Belanja bogel tak malu. Kalau sekiranya kita tahu orang tu duk kelih, kita malu nak belanja. Nak mandi belanja. Apa begitulah. Kita tak tahu, kita gelak gelemak dalam perut, dalam hati kita kata Tuhan tu tahu. Sebenarnya wajiblah Tuhan tahu apa bagai dalam hati manusia. Tapi kalau kita ni jahil, kita ni gelak perut, tak nampak, tak reti kita Tuhan tahu, sampai tu hati kita duk koyak rata nak mayan. Masuk Allahu Akbar tu duk pergi lagi. Sebenarnya buat nak maya tu, nak pergi maya tu. Kena tobat we habis, kena kesai we habis, jangan we gaduh dengan gapo. Kalau gaduh pun tak ada jalan dah, kita duduk nak maya dah. Kok iyalah serah Tuhan lah. Nak punah lembu, nak putuh ke, mutu nak curi demo ke, gapo nak jadi pun aku serah dah Tuhan. Masa kita nak takbir ni, tak usah we gaduh sikit abuk, sakliking pun tak usah ada gaduh di hati. Kerana kita malu Tuhan, tu baru sedap. Ni dak cik assalamualaikum. Duk gaduh. Assalamualaikum tak ada pong. Derah lalu. Jadi kita tak malu Tuhan kerana kita gelak perut. Cuba basuh perut cerah molek dengan Tuhan, dia malu kan. Dia tak sih maya dia malu dah. Siapa piah maya tak ambuh maya dia malu cekak dah. Lepas tu nak we ada pegaduh dalam hati masa nak maya, dia kau malu lagi. Tu nak menyelesai tu payah dah. Nak menyelesai, nak sudah siap, jangan ada ke abuk daripada membimbang, daripada gaduh pekerjaan dunia. Kau kerja apa-apa. We gelak kerjaan dunia, we gelak. Jangan ada. Kalau lembu kami ayah itik duit pitih ke apa pun jangan ingat. Barulah sepenuh kita pergi Allahu Akbar. Pernah nitir lah kita maya. Tu orang panggil apa? Niat. Niat lagu tu nak wis penuh dia. Dan ada pun takbir itu, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Kita takbir pun supaya agak lah. Pertama, bahawa akal takbir akan sebagai takbir yang sahih. Lagi jazam. Itu jazam titik apa juga. Lagi baca jiring. Jazam. Kena takbir akan sebagai takbir yang sahih, yang betul. Katakanlah Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Buat tengok yang maya, kita tengok Allahu Akbar. Bawa sudah, Assalamualaikum. Tak sah.
tak ada bunyi A, tak sah. Takbir supa, salah supa. Ni kata orang, Allah Akbar, Allah Akbar. Main tu. Tak sah, takbir tak sahih. Lepas tu kena jazam, mati roh. Allahu Akbar. Mana kita buat jazam. Tu bibi molek lah. Allah. Jangan Allah Akbar. Basah. Kita takbir kat angin. Allahu Akbar. Tak sadu. Kena wis sadu. Allahu Akbar. Kau cepat kali pada Allahu Akbar. Apa higat ke? Bagi bedai ke lah. Allahu Akbar. Tak boleh lah ya Allah tu mak asli. Rasa kurang-kurang 2 gerak atau 3 gerak. Allahu Akbar. Ni dia cepat dah. Allahu Akbar. Jadi segerak lah. Segerak tak pernah ni. Allah tu ada lalih. Baik salah panjang. Allahu Akbar. Tapi koda 14 gerak nak cari. 7 alif 14 gerak nak cari. Ya maaf. Kalau dalam tajwid tu 2 gerak ya, mak asli. Tapi bak takbir ihram ni dia maaf. Boleh kita panjang Allahu Akbar 14 gerak nak cari. 7 alif. Karena darurah kita mazhab Syafi'i nak hadir hati kepada qasad nak rak takyid. Tapi tak moleklah panjang doa ni. Kalau panjang baik pada Allahu Akbar tu. Tapi panjang jangan hilanglah ni. Allah. Nyak. Selok. Akbar. Tak salah. Dia nak bunyi suara semua. Setiap huruf lah takbir bunyi suara semua. Allahu Akbar. Jangan Allah. Akbar. Tak sah. Ya sekurang-kurang suara nak boleh dengar di lingah diri. Bukan angin tak. Kalau tubik angin saja baca Fatihah supa takbir supa, tubik angin saja suara tak tubik tak sah takbir tu. Nak boleh tubik suara? Tubik suara. Jangan buat mudah takbir tu makna sahih. Lagi jazam. Kedua bawa engkau angkat 2 tangan berbetulan 2 telinga. Ni tangan betul telinga lah. Sama luas pek ya. Luas pek ya. We sama tangan dengan bau ni. Ini bersama bau ni. Sama atas bawah. Ada lemak Allah sekat tu ya. Tadi kena ke Allah. Lepas tu itu ibu tangan betul dengan jepin linga lek bawah. Ujung jari betul jepin linga lek atas. Kalau linga panjang neci. Kalau linga 3 ci spek. Lepas tu luas spek ni we sama dengan bau. Bukan kena we rapat linga tak. Ada setengah orang pegang linga. Tak nak pegang linga spek dah dia kena eret spek bau. Jangan hajar turut tabiat lah, hajar turut syarak. Allahu Akbar. Tapi banyak kedek jadi turut tabiat. Ada bahasa tu bodoh, bahasa hokok tu bodoh. Allah. Jadi macam-macam tu turut tabiat. Lah ni nak tukar tabiat we turut syarak. Tu kena takbir lagu tu. Dan ketiga bahawa adalah hati engkau hadir. Hadir yakni we ada, we tenang, we bahawa adalah hati engkau hadir, we datang, we duk ada di diri kita. Jangan pergi ke lain. Lama kita duk di tabala, maya hati duk taning kedah. Tak say. Maka engkau takbir dengan ta'zim, dengan membesarkan Allah. Allahu Akbar, we wasa besar ke Allah. Kalau hati duk taning, hati duk pak bola, hati duk kedai kopi, orang panggil tak ada ta'zim pada Allah. Hati tak ada hadir. Hati tak ada duk tepat atas mayat dak. Hati pergi perak. Tak say kat lagu tu nak ajar hati duduk kalimah kita. Allahu Akbar, Allah amat sah. Baru sepenuh. Ada pun qiyam kesempurnaannya itu dalam 3 perkara. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma rahmana wa lana rahmatan. Walhamdulillah rabbil alamin.